Umur 63 tahun baru datang nak semayang. Dia datang nak semayang, dia kata, "Ustazah, saya tak pernah semayang." Saya peluk dia, saya kata, "Tak apa, meh kita buat sama-sama." Hidup kita ni puan-puan, kalau Tuhan nak bagi kita mati dalam keadaan mulia, Tuhan boleh ubah hati kita ni rasa nak balik pada Allah Ta'ala. 63 tahun, Quran tak pernah baca, tak pernah semayang. Dia kata selama ni hidup dia kerja saja. Ini kan, kita hari ni Alhamdulillah, Tuhan bagi kita rasa nak semayang puan-puan. Tuhan bagi kita rasa nak baca Quran, walaupun jarang-jarang, kadang-kadang, tak apa, Alhamdulillah. Teruskan istiqamah. Ada orang Tuhan tak bagi langsung, kesian puan-puan. Jadi bila dia umur 63 tahun, saya kata tak apa, mai makcik, mai kita mengaji sama-sama. Dia semayang ni puan-puan. Kali pertama dia semayang kan, daripada dia berdiri sampai dia bagi salam, tak ada waktu dia tak meleleh air mata. Saya bila tengok ni puan-puan, ya Allah Tuhan, saya sendiri pun lah, kita semayang ni puan-puan, bila je kita menitis air mata, bila Allah uji kita dengan kehilangan, bila Allah uji kita dengan satu-satu masalah, baru kita menangis. Dia semayang ni puan-puan, Allahu Akbar, daripada angkat takbir, dia menangis sampai beringgut badannya. Saya tengok dia puan-puan, ya Allah, Tuhan kalau nak bagi, Tuhan boleh bagi. Kita ni, kita kena ada perasaan takut juga. Kita semayang tapi Tuhan tak bagi pun kita rasa nak nangis. Tuhan tak bagi pun kita rasa bersalah. Tuhan tak bagi kita rasa nak taubat. Tapi orang macam ni, 60 tahun dia hidup, Tuhan bagi dia di hujung usia, rasa nak taubat, rasa nak menangis, rasa nak semayang. Sebab itu kita hari ni jangan rasa kita ni orang baik. Jangan rasa kita ni pernah menjadi orang baik, jangan. Kita ni belum tentu lagi akhir hayat kita. Sebab tengok makcik ni, Masya Allah. Tu kan? Kalau Tuhan nak buat, Tuhan boleh buat. Jadi sebab itu kita hari ni, tu lah orang Melaka ni bagi saya nangis pula dah. Orang Melaka ni kan macam-macam tengah dia ni kan. Bila tengok orang macam ni, Masya Allah, kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Sebab itu, bila dah sampai di usia-usia sebegitu pada saya macam ni, datang lintasan jangan tangguh. Rasa nak buat baik, buat. Rasa nak puasa, puasa. Rasa nak baca Quran, baca. Rasa nak sembahyang, bangun. Rasa nak qada. Takut-takut itu bantuan terakhir daripada Allah. Walaupun tak sempurna qada kita, tapi Tuhan tahu kita sedang buat sedaya upaya puan-puan. Berserah pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita insya-Allah. Ya?